Sungai Buloh. Terima kasih Puan Speaker kerana beri peluang untuk berbahas dalam perangkat jawatankuasa ini. Para pengurusi, saya akan bahas B24 Jabatan 021 Pejabat Daerah dan Tanah Pulau Selangor mengenai dasar sedia ada dan dasar baru, di mana peruntukan sebanyak 10.6 juta termasuk dalam anggaran sedia ada dan 59.400 untuk dasar di bawah belanjawan 2014. Saya sebenarnya ingin dari segi dasar sedia ada ini ingin membangkitkan mengenai pelaksanaan pemutihan kawasan penggunaan tanah-tanah pertanian di kawasan yang digunakan sebagai kawasan industri. Dasar sedia ada telah melaksanakan pelaksanaan dasar ini sehingga kini, dan untuk daerah Kuala Selangor khususnya, kita ingin nak tahulah sejauh mana ada lagi kedudukan bangunan-bangunan yang belum lagi dapat diputihkan kerana keengganan mereka, dan apakah tindakan-tindakan susulan seterusnya oleh kerajaan negeri. Kedua, berkaitan dasar baru iaitu penamatan lesen tumpangan sementara TOL ataupun Temporary Occupation of License dengan izin, di mana dasar sekarang sudah tidak diperbarui lagi lesen-lesen tersebut. Saya ingin mengambil dua keadaan di daerah Kuala Selangor. Pertama ialah penempatan di tepi sungai yang kebanyakannya terlilit pada nelayan-nelayan. Mereka secara evolusi atau secara berperingkat-peringkat telah membina penempatan mereka dengan membina rumah-rumah. Bukan saja rumah-rumah biasa, tetapi rumah-rumah yang strukturnya kukuh, iaitu rumah batu di atas air. Dan mereka ni sejak daripada Kerajaan Barisan Nasional telah menikmati kemudahan-kemudahan infrastruktur seperti api, air dan juga pembinaan jeti-jeti konkrit yang telah diberikan kemudahan ini untuk membolehkan nelayan-nelayan ini pergi menjalankan aktiviti mereka. Dan dasar pada masa itu ialah memberikan lesen tumpangan sementara kerana untuk memberikan local standby bahawa mereka duduk tanah reserve, tetapi mereka tidak boleh diberikan grant. Tapi oleh kerana hari ini mereka ini tidak diberikan lesen tersebut, ini telah menimbulkan kegelisahan kepada mereka. Saya telah menerima aduan-aduan bahawa mereka ingin bertanyalah kedudukan local standby mereka, adakah mereka ini dibenarkan untuk duduk itu, dan adakah kerajaan negeri boleh membantu untuk misalnya menyelesaikan masalah dari segi mungkin membatalkan perizinan dan juga memberikan kedudukan title kepada mereka. Yang keduanya, yang duduk di kawasan tanah reserve, jalan dan juga JPS. Saya merujuk ini yang tadi di sepanjang tepi sungai ada 3 kawasan. Satu di Bagan Pasir, di Sungai Kajang dan di Sungai Tengkorak. Yang keduanya ialah di kawasan reserve. Kawasan reserve ini ialah reserve JKR, reserve jalan dan juga reserve JPS yang telah diduduki sedemikian lama dan dibina rumah-rumah. Mereka dulu dibeli lesen tumpangan sementara kerana membolehkan mereka supaya duduk di situ. Mereka ini adalah golongan-golongan orang miskin yang kebanyakannya adalah daripada nelayan. Dan sekiranya mereka tidak diperbarui lesen sementara, mereka ingin tahu apakah kedudukan dan nasib mereka pada masa akan datang. Yang ketiganya, saya ingin bangkitkan mengenai dasar pengecualian cukai tanah dan juga termasuk cukai taksiran untuk pengusaha-pengusaha burung walit, di mana kerajaan pada masa ini membenarkan pengusaha-pengusaha burung walit di kawasan tanah pertanian ini untuk dikecualikan cukai tanah dan juga cukai taksiran dalam tempoh 5 tahun. Walau kita memahami bahawa kebanyakan daripada mereka juga telah mengusahakan pengusahaan burung walit ini di kawasan tanah pertanian lebih daripada 5 tahun, dan mereka ini tidak lagi dikecualikan oleh cukai. Tapi apa yang berlaku mungkin sama ada dasar ini tidak sampai ke peringkat bawah di peringkat jabatan atau di majlis daerah,
di mana bil-bil cukai taksiran juga dikeluarkan kepada secara menyeluruh. Maknanya mereka yang belum mengusahakan sampai 5 tahun pun mereka diberikan cukai taksiran. Jadi mungkin ini adalah lepas pandang dari segi ini, dan saya minta kalau boleh kerajaan negeri memaklumkan dasar ini secara terus kepada peringkat majlis daerah dan juga pejabat tanah supaya mereka tidak melaksanakan orang kata tindakan yang mungkin secara tidak sadari bertentangan dengan dasar pengecualian cukai taksiran dan cukai tanah tersebut. Sekian, terima kasih.